Tan Sri Muhyiddin Yassin kini dikawal oleh Anwar. Itulah naratif jahat yang dimainkan oleh penyokong Hamzah. Tetapi kalau anda perasan, posting penyokong Hamzah lebih aktif menyerang Tan Sri berbanding menyerang Anwar. Ini menunjukkan seolah-olah mereka lah yang dikawal oleh Anwar untuk memburukkan dan memecah belahkan pihak pembangkang. Seperti umum tahu, orang kuat Anwar adalah Farhash. Bermakna secara automatik, Farhash juga menjadi musuh kepada pembangkang. Tetapi kalau anda perhatikan gambar ini, Muhammad Faisal bin Hamzah, anak kepada Hamzah, macam best friend kepada Farhash. Dan saya rasa anak Tan Sri pun tak rapat dengan Farhash. Kemudian sehingga hari ini, kenapa kes leveng minyak anak kepada Hamzah seolah-olah disenyapkan walau masih belum selesai? Paling mengejutkan, kejadian terbaru dalam parlimen. Jelas, Hamzah sendiri telah menyatakan hasrat untuk berbincang dengan Anwar untuk melakukan kerjasama. Jadi adakah sebenarnya kem Hamzah lah yang telah dikawal oleh Anwar, tetapi disebabkan mahu menutup mata rakyat, mereka agresif mainkan naratif yang sebaliknya. Dan saya menyeru supaya ahli yang masih setia bersama parti untuk kekal tenang dan kekal matang. Semoga kita semua dijauhkan fitnah akhir zaman ini.